Ke-22 wahai urakan bulan Ramadan gejuk oleh sebab nian wahai rakan ro ke-22 uro bulan puasa. Getanyo urang beriman makwa ngan cupo wajib pemado tanyo puasa. Anak ti urang belah tijih wahai denguro. Kamenan bago. Yang benar Pak. Karena puasa wahai urakan penyakit lam badan jiplung luar. Toto puasa wahai urakan penyakit lam badan jiplung luar. Karena hana tak pajuh tengok makanan. Si cuman buklam tahu berkata. Jadi karena ni kalian wahai rakan do. Mio bulun puatanya jarang tak rupa. Cik jarang urung sakit wahai tengguro. Mah nanti baru sakit kepala. Karena apakah mio tak puasa taubat ke Tuhan. Allah ni peliharaan tanya puasa. Penyakit puji wahai tengguro. Yang ni alam nanggro hana tu berkata. Apabila kita ada puasa dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala, Allah nijuk pu permintaan. Tapi kenorongnya lagi wahai saudara. Tip-tip talake ni ba Allah pasti gejuk saudara. Mahana ya gani lempeng tabau ni. Ya me lempeng tabau ni. Duk pen baraga lem mati tengok pen bicah lempeng anak tertiu hingga. Mati ngau uncel. Hana menanci ba Allah pasti gejuk. Yang namun manusianya tip-tip kerana pengalat Allah wahai urakan inong agam hana putus asa. Olah doh hana mtimu inong yang wahai urakan. Mtimu inong belah bintang asing hata. Nyan. Oh hana mtimu mutaji yang god akai. Mtimu yang buat akai yang akai mentah. Pokoknya yang berputus asa hana oleh Tuhan. Tapi harakan wajib usaha. Ya mihana nutaha wahai usubang. Pane mungkin wahai urakan. Gutanyo tak dagang hana utaha tak duduk mantang. Yan. Allah pasti nunjuk oleh Tuhan apa permintaan di mulut kita. Pu yang nepegah wahai urakan. Betul-betul je mana? Nunjuk ya Allah ya Rabbi nunjuk ini yang lembut dari tak boh yang kaya. Ham temu awam temu akhir. Ham temu udip temu mati. Yan, maka oleh sebabnya wahai rakan do. Allah Ta'ala nya ke manusia hana putus asa. Hana gejuk kebu gejuk lemah. Hana gejuk orang yang gejuk utah. Hana gejuk rezeki orangnya wahai urakan. Mungkin kerana kemak tigam. Rezeki gohna. Jadi apabila kita tengok kadam kawin dalam rumah tangga wahai rakan do. Punca kamu tahu rezeki kana. Rezeki anu jiwa ba ayah do. Rezeki inang jiwa ba lako. Menan ke bago Allah Ta'ala. Nah cik eladong gejuk wahai rakan do. Bagi inangnya gejuk kedua-dua. Namun karena anik macam dalam ayunan. Wahai rakan rezeki kana. Mapa rezeki ku gejuk rakyah. Alhamdulillah sedekah pada hamba. Yang ku rezeki di rumah. Si hana payah memo tengok bida. Tapi dengan tak usaha wahai urakan. Tanya butala yang jawaban doa. Ya Allah ya Rabbi. Nabi rezeki kepada hamba. Yang baik nijuk harta korupsi. Yan. Hana mungkin ku bagi belum patah. Mami yang gejuk harta korupsi. Dia cini fikir wahai Rabbi. Dah buka puasa. Ngan peng dati maki. Yan pakriban ayah umin sibuh mana. Subhanallah ya Allah. Bukan reda dengan uhdo wahai urakan. Tak aku kuliah mata apa-apakah. Gak tanya bacut tak menggoblang. Ni ada sinan gejuk yawa.
Tapi menyan buka puasa tingkung ngata korupsi. Tidih bak Rabi raya tada sia. Anu hana ji depu wahai tingkung do. Ayah gepuo bak gantu raya. Dipikir pandai-pandai peng wahai tingkung do. Hotangi hamba gua mirah-mirah lagana. Pada hayan kenyan orang si bam dua. Nusi ni fikir nusi ni bayang. Bak yawatan jak cerita. Mian bayang yang bak mak tigam. Ai dilun baru wahi ado. Ni aku cik apa yang tadi yu meja. Jadi kada buka puasa ayo teput baru pakriban bago teh subhanallah. Jim dah pegah wahi urakan. Gu kalau ni malaikat yang ayah po kagak beliau tilu mau wiraya kagak beliau sini kagak beliau sensio kau tahu kena anje tara je pen ta cio yu meji ayu mata baro nu citi manggro wahi uyawa kon kamu pegah haba di sino citi manggro talah benar lebih gotengku wahi rakandro baik pun bulan puatanyo dia kerja. Walaupun buji tibit iri ni bak badan ro. Nian baru dengar walaupun nemekat ada umda. Walaupun nemekat kuih ataupun tumpo. Yang namun iri ro ni keluar. Nian ohnya rezeki tino je pekan di sino baru nepuo kepada anak nah. Dan ni beliau basyut umpama sensio. Kemudian duduk ni beliau bos salah. Ni beliau bos jagung kemudian duduk. Pajuh mutaho hakim mata. Yan baru kamangan ni badan ron. Baru kamangan oleh katanya. Ota pandang anak do Bandung. Terada jibuh bulan pingan wahai tingku do. Pane tingku ata yang puo halu lepana. Ata umpama tak mitangku tajak muju. Wahai tingku do. Bukan tak tahu. Ada lampaya, ada urung je wahai tingku do. Yan menyolagi yan wahai tingku do mi ada puo. Pula mentajak kemawi wahai rakan do. Menan ke bago katanya rupa. Tapi namun usaha harus dengan tubuh do. Ngon iri do tetap keluar. Tapi orang tak buka puasa watia teput uro mangan atau otangi anina. Walaupun mutunoh-tunoh. Lagi tepuk barau. Di budiah tiga kabu ipoh sipoi. Budiah mai kadi kabu raya. Tapi menyo ata do tapu harakan bak mutuah alhamdulillah. Obanta pandang obanta pandang atu an do. Rezeki tanyo po bulun puasa ata kawi. Lam laut baro kemudian duduk tapu tema untuk teput pun untuk teput buka puasa ubang laut payung ku tama-tama bukan taca lam jalugap hana menghap urung puasa Allah nujuk rezeki lam nanggrop gugu tanyo tuhangan muda yang na utaha wahai tingku do nujuk lepo seala kada yang duduk mantang wahai tingku do lagi urunyo mutapuana bopane nujuk wahai rakan gaduh pugah kabaran bak jamu jaga geduk bunga bak jimpoh 8 bak jimpoh 6 gewa gona aban gewa ke di rumah. Oh bantawo tengku urumoh maka bulan puasanya wahai urakan. Bakle kesadaran bagi orang nisa, bagi orang lako jak mita rezeki. Pupu kan beri Allah Taala oleh Allah Taala. Karena mihana nimitia wahai urakan, memang hana pu pajuh ti orang rotia. Nasi urung yang napu pajuh. Karena kawai getuh leh harta riba. Lagi kita yang pun dah paju. Lagi manuk kira pun. Wonyo adun tinggal lain dalam rumah. Oh nak kita yang kebenaran masyarakat do.
Tapi God menawahi saudara. Yang bacut-bacut tayong kesadaran kedua. InsyaAllah hayado. Hudip pun bahagia. Bak bulan puatanya wahai urakan. Hudip dengan inang bek dawi dawa. Baik pun dengan aning. Pulamnya karap lemak megang. Wahai urakan karap abih puata. Di inang di yublo kuih ataupun kacang. Nah di yublo kepang ataupun petik bosila. Kadang nanti jak jamin tak tidur luar dah. Bek malai ni di rumah tangga. Yang tengku wajib ni bro. Kalau tak ada sealah kada. Tapak jak urat menari. Na tajak na rezeki. Bek luah tak wahai abi. Dan takut patah hati. Oleh sebabnya. Tayang urinong jepat di rumah. Oh watir bengah di dengan Alina. Pulang kata orang raya menjelang. Mak megang. Nyo karap belum ti panggang wahai saudara. Karena di Aceh pak beloti kaji ke tradisi. Mihana ta beloti malek rekan. Dia ngomong apatan ke beliau tak apa. Itayo hanam tak apa. Itayo menurut do. Bek tak pandang ku ke belah lemo. Pungo tayo hanam laya. Mana beloti dia mesti kileo. Maklum baik tak gulam gedo saudara. Lagi elo menam agak. Mublo salah kadarnya wahai tengku yang benar rupa. Mami tablo kita tengok di belah lemo. Yang nyau takut ngaki bungo ngaki mata. Karena kita tengok tengku hana peng tengok kan urung blo di belah lemo. Cuman kita tengok 1 kilo saja. Ataupun 2 kilo wahai urakan. Yang nak kemudahan bagi kita. Pula menyaga tu mak megang menjelang bulan raya. Kepada anak-anak dual he tengku kata belum baje. Ngayum baje kat 50 juta. Yang pi habis lagi wahai urakan. Yang cukup tenang urang kaya. Di urang gatin wahai urakan. Tutah hanaban yang menarupa. Banti ingat wahai urakan do. Nya wate mak megang nya pak kucik belanya tu dan kan anak ke pandang lero. Wahai tengku do. Gatih dengan iba. Kadang na urang kaya di dalam nanggro. Nujuk tumbangan ke urang ke urang papa. Kadang gelah mentaboh di patu. Gelah mentaboh lu wahai rakan do. Hai anak na lero. Nabi terkah wahai tengku do. Karena bak bulan puasa wahai rakan. Taboh tajuk tipuh kebalah. Allah dipegah menang saudara. Mami hana tajuk na wilayah. Hana jalan tengku mudua gebalah terkah dah. Tapi miona tajuk mudi baik pun terwe. Tinggal memang je tak tunggu wahai saudara. Tapi bawa te aki hai tengku panghule. Karena lambutku nama kata. Menyohana tajuk wahai tengku do. Di tino lam nanggro. Tanggungan raya. Cukup raya kita yang tanggung. Hai tengkulun yang menan rupa. Tapi apabila kita nyoh tengku menyohana tertanggung. Tengok harakalun pakai ban rupa. Harta alam nanggro Allah amanah. Kagejuk kekah nikmat meganda. Geberi harta mulia megah. Pakan ke Allah tak pudeng dawa. Dile yo mayak tak perih watici. Yo mata putih tak perih otuha. Jino katuha pula tertilik tak perih ketiji dalam kurna. Oh alhamdulillah rahmat Tuhanun. Atuh bak tukun anak simpala. Mungkin karap tua, mungkin kadang nasi darah kamu kemun telefon. Silakan rakan lu nemui pekana. Di rumah katua wahai rakan lu karena lalu apa pegawa. Mak oleh sebab ia dibak ulunyo. Telefon kamu di sini kanan kalian nemui padu. Pukul 08.12 bopah ni kalian. Bek talah ni tigan wahai riawa. Biar talah ni tigan. Wahai rakan. Kadin te on dulu. Hana suara. Memang temapa wahai tengku do. Memang ia kon talah kamu sikit menerupa. Karena belum puasa. Ruh hati syukur. Tapi tinggal apabila tinggal puasa nali wahai urakan.
Yang katapan dia lagi biasa. Patu put ini, bak jumpa put bak uronayan. Yang kedisinan, yang pata, macam manjino wahai dikudo, nyo kentalah kamu, kentalah kata. Maklum puata, wahai syauro, batia syauro. Mungkin batia dia do dalam kama. Oleh sebabnya wahai urakan, inangan agam muno kurpa. Alhamdulillah rahmat Tuhan. Inangan agam beri. Apa? Lun piuh ti arwah urakan. Ti oleh bang don tamu dema.